Tutorial Renegade. Dalam video ini, saya akan menerangkan cara menggunakan Renegade secara keseluruhan. Langkah pertama adalah untuk mendapatkan analisa teknikal. Selepas anda melanggan Renegade, cari menu utama di bahagian ini dan klik. Terdapat beberapa pilihan seperti Start Bot, Status, Bot Help dan Subscribe Premium. Klik pada Start untuk memulakan AI bot anda. Selepas itu, anda akan menerima mesej Welcome. Di bawahnya, terdapat beberapa butang untuk memilih kumpulan instrumen yang anda inginkan, iaitu kripto, indeks dan forex. Sebagai contoh, saya memilih forex, kemudian pilih instrumen seperti gold. Selepas itu, pilih time frame yang ingin dianalisis. Untuk contoh ini, saya pilih M5 bagi scalping. Dalam beberapa saat, anda akan menerima analisa teknikal daripada Renegade seperti yang dipaparkan. Anda boleh klik pada carta untuk zoom in atau zoom out. Untuk penerangan lebih terperinci, anda boleh rujuk video khas penggunaan technical analisa. Langkah kedua adalah mendapatkan AI sentiment. Selepas menerima analisa teknikal, klik pada butang menu AI Assist, kemudian pilih AI sentiment. Anda akan menerima analisa sentimen pasaran daripada Renegade. Cara memahami AI sentiment diterangkan dalam video panduan yang lain. Langkah ketiga adalah mendapatkan AI signal. Selepas itu, klik pada menu More AI Features, kemudian pilih AI Signal. Buat masa ini, signal yang disediakan adalah untuk forex, khususnya gold. Anda boleh memilih strategi yang diinginkan atau terus klik Subscribe All untuk menerima semua signal. Selepas itu, anda akan mula menerima AI signal seperti ini. Cara menggunakan AI signal juga diterangkan dalam video panduan seterusnya. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan, klik pada butang Help, kemudian pilih Technical Support. Anda akan menerima pautan ke WhatsApp pasukan teknikal kami dan boleh terus bertanya di sana. Teknologi melaju, trend makin cepat, dulu jatuh bangun.